Ini adalah versi terbaru untuk Omoda C9, Omoda C9 PHEV. Harga dia bermula daripada RM208,800. Untuk versi plug-in hybrid ni datang dengan enjin 1.5 liter turbo yang dipadankan dengan 3 motor elektrik, 2 pada bahagian depan dan 1 pada bahagian belakang. Omoda C9 plug-in hybrid ni datang dengan bateri NMC 34 kWh. EV range dia sekitar 145 km. Tapi dengan tangki minyak yang penuh dan juga SOC bateri yang penuh, versi plug-in hybrid ni boleh bergerak sejauh 1100 km. Kalau nak charge Omoda C9 ni, AC charger dia menyokong sehingga 6.6 kW. Tapi kalau guna DC fast charger, dia support sehingga 70 kW. 30 ke 80% ambil masa dalam 25 minit sahaja. Dari segi eksterior sebenarnya tak banyak benda yang berubah. Perubahan dia pun very subtle. Butang drive mode untuk versi plug-in hybrid ni pun berbeza sedikit berbanding model petrol yang biasa. Dari segi safety pula, Omoda C9 PHEV ni lengkap dengan sistem ADAS level 2. Last sekali kena ingat yang Omoda C9 ni SUV segmen D. Duduk dekat belakang ni memang cukup selesa, cukup luas. Jadi berbaloi ke tak Omoda C9 PHEV ni? Boleh beli ke baik beli? Have your say dekat komen.